Hampa yang jadi pesakit, jangan jadi bodoh. Senang betul hampa kena game atau kena permain oleh perawat-perawat ni. Dalam rumah ada jumpa lalat sekok. Itu belum semestinya sihir. Kalau mimpi menyusu bayi pun juga belum tentu ia dikategorikan saka. Bergaduh suami isteri, rumah tangga panas, anak-anak jadi berantakan, malah kadang-kadang nampak kelibat dalam rumah. Dengar baik-baik, berkemungkinan dia bukan semuanya sihir. Antara simptom ataupun tanda-tanda yang hampa terkena sihir ataupun gangguan, yang pertama, kerap kali, bukan jarang-jarang tau, dia kerap berlaku. Lalat, kerap mimpi, itu salah satu simptom. Dan biasanya gangguan sihir ni dia akan aktif pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Contohnya pada waktu selepas asar hingga ke tengah malam, yang menyebabkan hampa jadi sukar nak tidur, jadi overthinking dan sebagainya. Kalau perkara tersebut berlaku, berkemungkinan besar yang tu baru benar-benar adalah daripada gangguan ataupun sihir. Tapi kalau berlaku sentiasa ataupun benda tu jarang-jarang berlaku, ataupun jangan ambil peduli apa yang perawat tu kata, dan jangan ambil peduli tentang apa bomoh tu kata. Dan pesanan untuk perawat, jangan mudah nak tipu orang dengan cara memanipulasikan minda mereka. Siapa yang kat sini pernah tertipu dan terpedaya dengan perawat yang habis duit sampai beribu-ribu, malah mencecah ratusan ribu? Cuba komen, kita share sikit pengalaman hampa dalam sini.